Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang-petang kepada semua rakan-rakan sahabat, kepada pengacara majlis pada hari ini Mamu Azmi, kepada pihak penganjur pada hari ini. Tidak lupa juga kepada penguatkuasa PDRM yang sentiasa ada menjaga keselamatan kita, dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang begitu bersemangat datang ke sini untuk sama-sama kita memberikan solidariti kepada penduduk di Jalan Pantai Bersih ni. Apa yang saya cuba nak bagi tahu tuan-tuan, saya tak nak sentuh isu yang panjang. Sebab bagi saya, kerajaan hari ini adalah kerajaan yang gila babi, tuan-tuan. Ya, sebab apa? Kita bercakap tentang isu melibatkan food security. Kita bercakap tentang kekurangan barang makanan, melibatkan ayam, lembu, daging. Tiba-tiba mereka nak buat satu kandang babi yang terbesar di Selangor. Betul tak betul? Ini gila kerajaan, saya beritahu. Sebab apa? Orang cerita tentang makanan untuk rakyat. Dia orang cerita tentang makanan untuk nak menjaga satu kaum tertentu. Ini nak menternak babi dalam negara kita. Ini tuan-tuan, hampa boleh makan babi, yang nak beli babi, yang nak buat apa babi, import babi, makan babi, buat untuk diri sendiri. Ini sama tuan-tuan. Saya dimaklumkan ada di sini akaun DAP ada. Saya nak cakap direct tu. Mudah kita cakap direct, bagi tahu kepada DAP, senang dia boleh bagi tahu kepada Ketua Menteri, kepada Lim Hua Eng. Ini cadangan yang gila babi, tuan-tuan. Betul tak betul? Adakah cadangan gila babi yang hampa buat nak bubuh nama jalan Tokong Naga? Ini jalan menunjukkan kepada sesuatu kaum yang tertentu. Sedangkan jalan Pantai Bersih ini adalah untuk semua kaum agama dan bangsa. Betul tak? Apa nak kerajaan, apa nak Guan gila babi ini? Kita akan terus membantah isu ini, tuan-tuan. Adakah kita akan benarkan jalan ini ditukar? Akan benarkan ataupun tidak? Bagi tahu kepada Lim Guan Eng, Chai Kon Yau, Datuk Bandar, siapa saja, kalau jalan ini disentuh, kita akan bangkit pertahankan sampai akhir. Betul tak? Ini tuan-tuan, satu cadangan yang tak masuk akal. Apa kena mengena tokoh ada di situ yang pada tukar jalan? Bila kita bangkit, kita pertahankan, apa begitu resis? Adakah ini resis? Ini bukan resis. Ini adalah hak kita untuk pertahankan jalan ini. Kita lawan isu jalan. Kita lawan isu melibatkan Jostown. Dulu Jostown adalah Tanjung Penaga. Tukar kepada Jostown. Kita bangkit lawan sampai sekarang. Masih tak tukar. Sekarang ini jalan Pantai Bersih. Apabila babi nak tukar kepada lorong ataupun jalan Tokong Naga, kita boleh biarkan tak? Kita nak bagi tahu kita tidak akan biarkan. Ini gila babi apa? Dan saya juga nak sentuh, tuan-tuan. Sebelah wakil rakyat pembangkang, hampa bercakaplah dalam dewan. Seorang hampa pun kami tak dengar. Betul tak betul? Cakaplah isu rakyat. Isu melibatkan kos sara hidup, harga barang, rumah, peparitan. Isu-isu rakyat. Bukan hampa cakap minta elang. Setuju tak setuju? Ini saya nak bagi tahu depan-depan, tuan-tuan. Rakyat bayar gaji hampa, perform, lawan isu. Takkan biarkan kami NGO lawan isu. Apa buat apa? Ini tuan-tuan, turun main lapangan, tengok apa yang berlaku. Bukan main tangkap gambar di depan. Ini saya cakap depan-depan, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, kita tak akan setuju isu ini. Kita akan gerakkan, NGO akan terus bangkit, rakyat akan terus bangkit. Kita akan terus pertahankan isu ini. Sebab apa, tuan-tuan? Saya dimaklumkan sebelum kita buat perhimpunan akan ada PDRM. Dia akan buat laporan polis, akan tuduh kita di bawah akta hasutan. Saya nak bagi tahu kepada Datuk Bandar, kepada Ketua Menteri, kepada siapa saja, hampa boleh buat apa saja laporan, tetapi hampa tidak boleh diamkan suara rakyat. Betul tak betul? Buat laporan
Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.